untuk memimpin ikrar dan bai'ah untuk semua calon-calon bagi PAS Negeri Pahang. Tuan-tuan boleh saksikan pengakuan mereka dan ikrar mereka pada malam ini. InsyaAllah saya akan membaca ikrar yang akan diikuti oleh semua calon-calon yang telah diputuskan oleh PAS. Syukur saya maklum ikrar ini telah diputuskan oleh Majlis Syura Ulama yang wajib dibaca, dibuat bai'ah depan Suruhjaya di peringkat negeri. Semua mereka ini telah membuat bai'ah pagi tadi di hadapan Suruhjaya, dan saya telah membuat bai'ah kepada melalui wakil daripada Tangkuasa PAS Pusat yang berada di peringkat negeri Pahang. Malam ini kita akan ikrar bersama supaya tuan-tuan dengar, inilah bai'ah kami sebagai wakil yang telah diputuskan oleh parti menjadi calon. InsyaAllah ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bahawa kami berikrar untuk patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya, dan patuh kepada arahan pucuk pimpinan parti yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam, dan bahawa kami bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, sekiranya kami meninggalkan atau melompat ke parti lain dengan kerelaan sendiri setelah dipilih menjadi calon dan terpilih menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat atau dilantik menjadi senator, maka kami akan dilaknat oleh Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman, serta sekalian yang melaknat, dan segala perbelanjaan kami dengan menggunakan wang allowance ahli dewan yang tersebut adalah haram, dan bahawa kami juga bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, untuk meletak jawatan dari menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat yang tersebut apabila kami keluar atau dipecat dari parti. Wallah ala ma aqulu syahid, dan Allah bersaksi di atas apa yang saya tuturkan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Itulah bai'ah seluruh ahli parti di seluruh negara. Mudah-mudahan keyakinan dengan sumpah ini kami tidak akan khianat pada amanah ayat, insyaAllah. Terima kasih. Di atas kehadiran saya kembalikan kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.